Okey, jom kita mulakan kupasan ini. Kita akan buat satu perjalanan epik bermula dari detik-detik ganas kelahiran kawasan kosmik kita sehinggalah ke pengakhiran berapinya. Bila kita tengok ke langit, kita selalu fikir kejiranan cakrawala kita ni adalah sesuatu yang kekal dan takkan berubah, kan? Tapi sebenarnya, sistem suria kita ni ada satu sejarah yang penuh dengan letupan, misteri yang memeningkan kepala saintis dan masa depan yang sangat mendramatikkan. Cuba bayangkan skala masa bintang kita ni. Matahari kita sebenarnya berusia 4.5 bilion tahun. Itu deretan sifar yang sangatlah panjang. Kalau kita betul-betul nak faham macam mana sistem planet kita ni berfungsi, kita mesti bermula dengan bintang yang mengawal segala-galanya. Tapi, ialah memandangkan tak ada seorang pun dari kita wujud 4,5 bilion tahun lepas untuk saksikan benda ni, anda mungkin tertanya-tanya. Ini soalan yang sangat menarik. Untuk dapatkan umur sebenar, kita tak boleh sekadar tengok pada matahari saja. Kita kena zoom keluar sikit dan cari benda-benda tertua yang wujud dalam sistem kita. Sebab seluruh sistem suria kita ni terbentuk pada masa yang lebih kurang sama. Kita bercakap tentang batu dari bulan yang dibawa balik oleh angkasawan atau meteorit purba yang terhempas ke bumi. Objek-objek ni secara harfiahnya adalah kapsul masa kita. Mari kita imbas kembali dan tengok macam mana semuanya terbina. Bermula dengan letupan Big Bang 13.8 bilion tahun yang lalu, garisan masa ni menjejaki sejarah alam semesta kita. Dalam pecahan saat yang sangat kecil, alam semesta mengembang dengan luar biasa pantas. Kemudian beratus ribu tahun berlalu sebelum atom mula terbentuk. Selepas melalui jutaan tahun yang kita panggil zaman gelap kosmik, barunya bintang dan galaksi muncul. Dan akhirnya, 8.8 bilion tahun selepas Big Bang, barulah pentas tersedia untuk kelahiran sistem suria kita. Dan ia bermula dengan cara yang sangat menakjubkan. Bayangkan satu awan debu dan gas yang sangat besar, runtuh ke dalam disebabkan oleh tarikan gravitinya sendiri dan mula berputar macam gasing untuk membentuk matahari. Sisi-sisi bahan yang berputar di sekelilingnya membentuk satu cakra. Di dalam cakra inilah, ketulan-ketulan batu dan ais berlanggar antara satu sama lain, bergabung dan perlahan-lahan membina planet-planet yang kita kenal hari ini. Bahagian pertama, perubahan teori planet. Mari kita lihat bagaimana pemahaman manusia berkembang. Selama lebih 1,000 tahun, bayangkan orang-orang hebat macam Aristotle dan Ptolemy mati-mati percaya yang bumi ni adalah pusat alam semesta melalui model geosentrik mereka. Untuk cuba jelaskan kenapa planet-planet bergerak dengan cara yang pelik di langit, mereka terpaksa reka benda yang dipanggil epikitaran, yang pada dasarnya hanyalah bulatan di dalam bulatan yang sangat memeningkan, semata-mata untuk jadikan teori itu nampak logik. Tapi pada tahun 1543, Nicolaus Copernicus tampil dan mengubah dunia sains sepenuhnya dengan model heliosentrik. Bila dia letakkan matahari tepat di tempat asalnya, iaitu di tengah-tengah, semua epikitaran yang serabut tu terus hilang. Matematiknya menjadi sangat cantik dan teratur dan kita akhirnya sedar yang bumi hanyalah satu lagi planet biasa. Walaupun matahari tak berada di tengah, saintis masa tu masih keluarkan macam-macam idea gila tentang macam mana planet terbentuk. Ada yang kata komet terhempas kat matahari, ada yang kata sebuah bintang lain melintas dan mengoyakkan bahan dari matahari kita. Sampailah akhirnya kita sahkan teori nebula Laplace dari tahun 1700-an bila kita betul-betul berjaya melihat cakra pembentukan planet pada bintang muda pada tahun 1980-an. Ini membawa kita ke bahagian kedua, model suria standard. Untuk betul-betul faham tentang bintang kita, saintis cipta satu rangka kerja hebat yang kita panggil model suria standard. Ia macam satu model matematik magic yang membolehkan kita mensimulasikan keadaan dalaman matahari. Kita anggap matahari ini sebagai satu berbola plasma gergasi dan dari situ kita boleh kaji cara kerjanya tanpa perlu pun tinggalkan bumi. Melalui model ini dan dengan mengkaji meteorit purba, kita tahu dengan tepat apa yang ada di permukaan matahari hari ini. Ia hampir keseluruhannya didominasi oleh hidrogen sebanyak 74.9% dan helium sebanyak 23.8%. Segala unsur berat yang lain, yang saintis selalu sebut sebagai logam, cuma membentuk kurang daripada 2% je. Dan model ni sentiasa diperhalusi. Yang paling gempak sekali, kita ada satu alat yang dipanggil helioseismologi. Boleh percaya tak? Kita secara harfiahnya mengkaji gelombang bumi yang melantun dan bergetar di dalam matahari untuk petakkan struktur dalamannya. Ini sangat membantu kita menjejaki macam mana tepatnya tindak balas nuklear berlaku di terasnya. Okey, masuk ke bahagian ketiga, misteri neutrino suria. Ini adalah bahagian penyiasatan saintifik yang sangat menyeronokkan. Di bahagian teras matahari yang sangat panas, proses nuklear di sana menghasilkan zarah hantu yang kita panggil neutrino. Berdasarkan kiraan matematik kita, kita patut jumpa banyak zarah ni kat bumi. Tapi, bila kita buat alat pengesan, mana pergi sebahagian besarnya?
kebanyakan zarah ni hilang entah ke mana. Mula-mula, eksperimen cuma jumpa lebih kurang 1/3 daripada zarah yang dijangkakan. Lepas tu, eksperimen lain pula jumpa separuh saja. Semua orang dah mula pening. Sehinggalah, Balai Cerap Neutrino Sudbury berjaya pecahkan kes ni. Mesin mereka sangat unik sebab ia direka untuk mengesan semua jenis atau perisa neutrino. Rupa-rupanya tak ada satu pun neutrino yang hilang. Zarah-zarah tu cuma bertukar rupa atau perisah masa dalam perjalanan ke bumi. Fenomena pelik ini dipanggil kesan MSW. Pengesan awal kita cuma boleh nampak satu perisah tertentu saja. Tu yang nampak macam hilang. Penemuan ini terus membuktikan yang matematik model Suria Standard kita sebenarnya memang betul dari awal lagi. Bahagian keempat, migrasi planet dan masa depan berapi matahari. Okey, masalah dalaman matahari dah selesai. Tapi macam mana pula dengan planet-planet yang mengelilinginya? Pada tahun 2005, saintis kembangkan model NICE yang mencadangkan satu pergerakan liar dalam sejarah kita. Mereka mendapati yang planet-planet gergasi kita ni dulu sebenarnya berada lebih rapat sebelum ia bermigrasi dan beralih secara ganas menendang batu-batu angkasa merata-rata dan menyebabkan hujan meteor yang dahsyat di bulan kita. Tapi ini bahagian yang paling tak masuk akal. Untuk jadikan matematik model NICE ni berfungsi dengan tepat, simulasi tu perlukan satu lagi planet gergasi kelima. Planet gergasi ni mungkin dah ditendang keluar sepenuhnya. Atau mungkin ia masih lagi ada, senyap dan bersembunyi di hujung gelap sistem suria kita sebagai planet 9. Sama ada planet 9 ni betul-betul wujud atau tak. Satu benda yang kita tahu pasti, matahari kita baru separuh jalan dalam jangka hayatnya. Ia cuma ada baki lebih kurang 5 bilion tahun je lagi sebelum segala-galanya berubah 100%. Bila bahan api hidrogennya dah habis, matahari akan mula mengembang dan bertukar menjadi bintang gergasi merah. Ia akan menjadi 2,000 kali ganda lebih terang dan akan menelan habis planet-planet di bahagian dalam sistem suria. Kawasan kejiranan kosmik kita ni tak akan sama lagi. Ya, betul-betul buat kita terfikir kan? Berbilion tahun dari sekarang, bila planet-planet berbatu macam bumi kita ni dah musnah ditelan api gergasi merah, apa yang akan terjadi ke ujung sana? Kalaulah planet 9 tu masih bersembunyi dalam kegelapan, mungkinkah ia akan jadi satu-satunya saksi diam kepada pengakhiran epik sistem suria yang kita baru nak mula faham ni? Sesuatu untuk kita renungkan bersama. Terima kasih kerana menyertai saya dalam kupasan kali ini. Kita jumpa lagi.